Saya nak pesan ya dak, orang jantan lah, terutamanya orang jantan. Kalau mu pergi atas diri baju mu tu, kalau mu suruh bini mu pesan aku bini mu pula. Gapo aku pesan ni? Saya bagi contoh dah. Ya benda-benda gini tak ada royak ni, tukang jahit tak royak ni. Tukang jahit dia tak royak bukan sebab dia nak cekik mung. Kadang-kadang mung ni cekik diri-diri. Kalau mu pergi beli baju Melayu, ada zip kan dak. Tapi mu nak kat tangan je. Kalau aku cah 20 ya. Kat tangan saja kalau ada zip. Dah, aku tanya dah muka mu nak zip kau tak zip mu kata nak. Kalau mu tak zip 5 ya je weh. So mu kena tambah 15 ya lagi untuk masuk zip mu lah. Padahal mu boleh selok tangan mu ni. Ya bobo zip ni tangan ketak. Tangan tak demi tak nak selok gitu. Boleh lah bobo zip kita boleh terima lah kan. Ni kalau baju mu besar dah ni kan besar gini kan. Mu boleh sisir. Wak gapo zip lagi. Kita kena jadi bijak. Kalau aku memang aku tanya semua sebab aku ni sebenarnya malah nak kerja lebih-lebih ni. Kalau mu nak baru buat. Aku sanggup buat. Tapi aku ni jenis tu nak cah lebih-lebih kat orang. Aku sial, mu tahu dah. Tapi aku tanyalah kalau mu nak aku sanggup. Kalau mu nak juga aku sanggup. Memang aku sanggup. Tapi kalau mu tak sial, muja baru aku. Muja baru. Tetah. Kalau tetah zip tu aku cah lah 8 ya weh. 8 ya lah 2 belah. 3 ya. Netah zip dua-dua tu. Faham ke? Kalau nak murah 5 ya mu tadi zip. Mak mari hak jahit saja. Boleh 5 ya. Ni tu kita tahu royak kamu ni aku sorang royak ni. Sebab aku faham. Kadang-kadang orang ni nak jimat tapi tak tahu cara. Ni aku kamu cara ni cara nak jimat ni Jimat betul seduk bazir lah sampai kudrak ni. Darurat ni. Lah ni aku buat video khas ni untuk mu faham lalu. Gitu. So kalau nak kat tangan kau kat kaki tak ada zip tengok. Ni. Kat tangan ataupun kat tangan lah. Aku main kat tangan lah. Bazir mu tahu dah. Asal lagi dah mu tu nak tanya lah. Aku pakai baju tulur. Kau baju tak tulur. Kat aku lah. Aku beli baju ni sealmari. Baju ni. Baju gini saja. Memang aku beli baju tulur lah. Nak orang ni mu gol pakai kut lalu. Aku tak masuk dah.